Nak masuk musim 25-26 ni, banyak tim yang fokus kat bahagian depan. Selain daripada Liam Delap yang dah pun sign dengan Chelsea, banyak nama center forward yang dah pun start kait dengan tim baru nak masuk season nanti. Alexander Isak, Victor Gyökeres, Darwin Núñez. Boleh kata tiap-tiap hari ada je update pasal dia orang ni. And dalam ramai-ramai itu tak terkecuali juga nama Benjamin Sesko. Baru je sambut babak ke-22 masa 31 Mei hari tu, Mamat ni lahir dekat satu kawasan pegunungan dekat Slovenia. Nama tempat tu Radece. Kot lah kalau korang tak pernah dengar, Radece ni juga jadi salah satu hub utama untuk industri kertas dekat negara tu. Walaupun population dia lebih kurang 2,000 orang je. Daripada perkahwinan Alex Sesko yang asal dari Radece, and then mak dia pula Sladana Lazic yang datang dari Doboj, Bosnia Herzegovina. Benjamin Sesko ni membesar dengan seorang lagi adik-beradik perempuan dia, Zara Sesko. Bapak dia ni pula memang main bola, cuma tak adalah sampai level pro macam anak dia. Sebab tu masa awal-awal dulu, bapak dia nak tengok anak dia ni main goalkeeper, tapi kawan ni prefer untuk main centre back. Sampailah bila kawan tu jumpa seorang coach nama Mate Kebis, barulah dia tukar daripada centre back pergi main centre forward. Career dia waktu grassroots dulu banyak juga kelab. Start dengan NK Radece, lepas tu dia dah start join dengan Akademi Ruda Trbovlje, Krsko dan juga Domžale. Semua kelab ni base kat Slovenia. Antara momen yang orang ingat waktu dia main kat sana dulu, bila dia main tim under 15, masa tu season 17-18. Waktu tu punyalah level berdentum, member ni skor 59 gol dalam 23 perlawanan. Tapi tak pelik lah, sebab waktu kat Radece dulu pun ada dua orang bekas presiden. Seorang nama Simon Zinda dan juga seorang lagi nama Simon Bolt. Memang pandang Benjamin Sesko ni as aset paling besar untuk tim. Dari situ ayah dia dah start fikir yang anak dia ni perlukan pengurusan yang betul untuk career growth. Sebab itulah bapak dia ni bagi kepercayaan penuh pada seorang mamat ni, Elvis Basanovic, daripada Pro Transfer Agency. And sampai sekarang, untuk apa-apa urusan, dia still lagi represent untuk Benjamin Sesko. Macam yang korang pernah dengar, Sesko ni pernah juga dibandingkan dengan Erling Haaland. Bagi aku, walaupun speed, physical, dua-dua ada persamaan, tapi playing style, dua-dua lain. Haaland ni kita tahu, dia jenis kaki gedah, ataupun bahasa senang dia, jenis liar. Tapi, untuk player macam Sesko ni, dia lebih kepada technical ability. Cuma Sesko ni sendiri pernah cakap, Haaland ni jadi reference dia, idola dia tetap satu, Zlatan Ibrahimovic. Cerita pasal Sesko dengan RB Salzburg pula, dia join klub Austria ni waktu umur 16 tahun, 6 tahun lepas. Tapi lebih kurang setahun setengah juga member ambil masa nak dapat debut dengan first team. Sebab dia sign je dengan klub tu, terus kena hantar pergi loan dekat satu tim Division 2, FC Liefering. Senang cakap, feeder club lah untuk RB Salzburg. Sepanjang tempoh dekat dua klub tu, member ni sempat juga form partnership yang rabak untuk Bundesliga Austria. Antara nama yang pernah jadi pair dia, Karim Adeyemi dan juga Noah Okafor. Transfer dia pergi ke RB Leipzig pula lain cerita. Dia sign dengan RB Leipzig masa musim panas 2022. Tetapi dia datang ke bumi Jerman setahun lepas tu. So far dah 2 season dekat Bundesliga. Aku rasa untuk seorang player yang bawah umur 23 tahun, not bad juga. 39 gol daripada 87 game. And sebab tu lah dah banyak tim dah mula perhatikan dia ni, walaupun tahu kontrak dia masih ada sampai 2029. Maksud dia dekat situ, good luck lah juga untuk mana-mana tim yang nak try dapatkan dia ni. Umur 22 tahun. Lepas tu dah hit double digit untuk 2 season kat Bundesliga. Harga confirm boleh pergi dalam range 70 ke 100 juta. Macam berani nak beli? Sebenarnya, dalam cerita bola sepak untuk Benjamin Sesko ni, aku ada respect untuk mak bapak dia. Waktu sebelum dia sign dengan Pro Transfer Agency, banyak ejen yang dah start nak try dia ni. Tapi disebabkan mak bapak dia dah pernah berjanji mulut dengan Elvis Basanovic, and dia pegang pada janji tu, sampai sekarang dia still lagi kerjasama. Tak semua career bola sepak disusun elok by ejen. Dapat yang jenis fikir poket sendiri je, dah 6. Ejen kenyang, player tak ada game time, pressure je lebih. Memang melingkup. Aku rasa tu berkat kau pegang pada janji. Kau bagi harapan ke orang, kau mudahkan urusan dengan orang, senanglah hidup kau. Lagi satu, mak bapak dia ni dari kecil dah ajar anak dia, jangan mudah nak tuding jari kat orang. Apa-apa problem, tengok diri sendiri dulu. Macam, boleh ke kita buat macam tu? Kan senang kalau buang kes kat orang je.